Moonshot baru je launch model AI open source terbaik dekat pasaran sekarang. Tapi, bukan tu yang saya nak highlight hari ni. Kimi K2.5 ni bukan je dah saing-saing dengan model SOTA, tapi dia ada satu feature terbaru, nama dia Agent Swarm. Korang bayangkan korang ada satu kerja yang sangat kompleks, korang nak kena akses macam-macam platform, file, dokumen and lain-lain lagi lah. Memang confirm akan masa berjam-jam kan? Tapi dengan Agent Swarm ni, korang boleh prompt kemas-kemas kerja korang tu, and then akan ada AI dia yang akan pecahkan kerja yang banyak tadi kepada task-task yang lagi kecil. Biasanya kalau kita guna AI agent macam Notebook LM, Perplexity, memang diorang boleh buat banyak benda, tapi semua benda akan dijalankan satu persatu. Bezanya dengan Agent Swarm ni, Kimi K2.5 ni akan delegate task-task yang dipecahkan tadi kepada beberapa mini agent mengikut kepakaran masing-masing. And dia boleh distribute sampai ke 100 mini agent and boleh perform sampai 1500 tool calling. And lagi mind blown, semua benda yang saya cakapkan ni diorang boleh jalankan secara serentak. So, kerja-kerja kompleks makan jam tadi pun boleh siap dalam masa 10 ke 15 minit. Untuk korang akses, benda ni currently dah available dekat kimi.com and also app dalam phone korang. Cuma untuk akses Agent Swarm ni, korang kena subscribe package yang bermula $39 sebulan. So, tips daripada saya, kalau nak guna feature ni, better guna untuk kerja yang betul-betul kompleks and makan masa. Kalau setakat kerja yang 10-15 minit boleh siap, better guna feature agent biasa dekat atas ni. Kalau korang berminat dengan konten-konten macam ni, jangan lupa like and follow Pandai Tech. Kalau korang minat nak kongsi insight daripada korang sendiri, jangan malu tekan je komen dekat sebelah.